Perkara lompat parti ini jarang berlaku di kalangan Barisan Nasional dan lompat parti ini berlaku dalam parti mereka kerana saya lihat di kalangan ahli parlimen mereka dan juga ahli Dewan Negeri mereka yang kurang keyakinan di atas kepimpinan Pakatan Pemangkang ini yang diterajui oleh kepimpinan mereka, dan saya rasa yang menakutkan mereka kerana mereka merasakan bahawa calon-calon mereka yang akan lompat parti terlalu banyak. Dan kita boleh lihat sendiri dulu Anwar begitu galak sekali, contohnya pada 16 September sebagai satu agenda untuk menukar kerajaan dengan berharap ramai di kalangan ahli parlimen lompat parti. Dan hari ini mengapa dia pula berhia-hia untuk mempertahankan jangan lompat parti? Sebenarnya kita di negara yang demokrasi macam kita, tidak ada siapa boleh menahan hak seorang itu. Sama ada seorang itu nak memilih parti lain atau nak beralih kepada kepimpinan yang lain, itu hak individu itu. Dan saya lihat yang sebelum ini kita dimaklumkan bahawa sebuah parti Islam di negara kita ni buat bai'ah hingga kan boleh jatuh talak ke atas isteri. Jadi kalau sekiranya lompat parti, itu suatu yang tidak demokratik. Berarti mereka yang mengamalkan sikap yang tidak ada demokratik sebenarnya. Kita tidak ada perjanjian apa-apa dengan ahli parti kita. Sekiranya mereka menang, mereka nak lompat parti atau sebagainya. Tetapi kesetiaan kita dalam parti adalah menunjukkan bahawa ahli parti dalam Barisan Nasional ini mempunyai kesetiaan yang jitu kepada perjuangan parti. Dan mereka saya lihat begitu longgar sekali. Dan maka itulah barangkali Pakatan Pemangkang ini bergia-gia nak mengesyorkan satu elemen untuk undang-undang lompat parti ini.